Roja-roja, kawan-kawan, mai roja Abah. Satu berapa? Raya start jalan terus. Okey Abah, mantap. Lepas raya, apa? Bah, lagi nak tunggu lepas raya. Bulan puasa boleh jalan dah. Bulan puasa boleh jalan dah, Bah. Cepat. Bel tolong you buat design stiker. Nanti saya text Abah. Bel terus tolong you buat design stiker. Tak apa. Saya buat kerja laju. I buat bagi you. I terus buat, terus jalan. Okay? Nanti Abah bagi gambar, saya tolong you design. Kita terus jalan. Bulan puasa jual ayam golek. Jangan susah sangat Abah. You tahu dia niaga waktu panas macam mana tau? Kesian. Sebab Abah dia masak dia sedap. So saya suruh Abah buat yang rojak dia sendiri. So Abah pun boleh tolong Abah yang promote lah. Bagi orang try Abah punya rojak kuah macam mana. InsyaAllah kita boleh buka satu store kios macam tu. Kesian adik Abah, tak ada orang tolong jual ayam golek. Abah, you kesian orang, siapa kesian you? Abah ni salah seorang, walaupun saya baru jumpa dia 1 kali atau 2 kali. Dia seorang jenis, dia macam ada RM10, dia bagi orang semua RM10 untuk dia punya sekeliling, orang dia yang sayang. Abah dia jenis macam tu, tak kisah, tak kira. Itulah. Malam raya pun berniaga. Bukan orang kaya, so kena usaha cari rezeki. Kalau tak macam mana, I banyak komitmen tau. Kena. Abah janji lepas raya puasa kita jalan kuat rojak terus, jangan risau. Tapi Abah tak nak tunggulah, tak nak tunggu. Ya, I suruh Abah jual dekat online, Abah boleh tolong dia promote, insyaAllah. Diorang kena sabar Abah. Bila nak kahwin? Apa soalan ni? Kuah rojak ke Bel? Yes. Terima kasih banyak-banyak. Semoga dimewahkan rezeki. Nanti Abah punya rojak kuah dah keluar dah. I minta orang semua tolong. Saya nak you orang try Abah punya kuah macam mana sedap. Michelin level Michelin. Tak tipu. InsyaAllah nanti saya pergi Kedah. I niaga dekat Kedah. Roja-roja, kawan-kawan, mai roja Abah. Satu berapa? Macam tu. Roja-roja, kawan-kawan, berapa? Okey, nak satu. Saya potong-potong itu buah-buah. Okey, terima kasih kawan-kawan. Okey, next. Drive-thru. Next. Rojak nak 2. Okey, lagi tambah 1 nak kuah je. Okey, terima kasih kawan-kawan. Roja-roja. Roja-roja. Abah dekat Kedah. Abah duduk dekat Kedah. Tengok menantu Abah. Abah stop kena standby banyak-banyak macam ni. Taklah. So saya pun ada cakap dengan dia, kita start sekarang, kita try macam mana kalau kita guna postage dia akan ada air ke macam mana. So kita tengah R&D, semua ada cakap dengan Abah. Sebab kita nak jaminkan kita punya Abah punya kualiti sampai orang punya tangan memang rasa masih sama. Gitulah. Faham tak? Faham ke tak? Okay, Bel, Chinese New Year. Makan limau banyak-banyak. Okay, terima kasih Abah. Abah sihat Jaga kesihatan. Cukup rehat. Minum air banyak-banyak.
Okay, bye. Bye, Abah. Abah pun kena cukup rehat. Okay lah. Untung Abah free marketing. Rezeki lah, jodoh lah. Jaga diri elok-elok. Okay, bye Abah. Everything happens for a reason. Okay guys. Tak boleh tahan dah, penat.